Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya hari ini, hari Isnin 28 Julai 2025 Masehi, bersamaan dengan 3 Safar 1447 Hijriah. Sekarang pukul 6, 2 minit petas. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas pada buat video menutup tu, saya terus balik ke rumah lah. Tidur dalam pukul 2 pagi, bangun dalam pukul 6.40. Dah banyak kali dah. Daripada awal, daripada pukul 5.55 lagi. 6.40 tu baru boleh bangun. Bangun 6.40 lah. Bangun terus mandi-mandi sembahyang subuh. Kemudian tunggu nasi, beli order nasi luar. Nasi buku lah tu. Nasi belauk. Makan salat terus pergi ke kedai Fikri. Pukul 8 sana pun ada. Pukul 8 tu relax tu. Pukul 8.20 saya tolak buat kerja. Sampai sana 8.30. Pukul 9 baru start kerja. Pasal kepala tu kabar mari. Lepas kerja hari ni, saya mari maknanya hari ni siap sambung tutup dengan silin tu. Lepas tu beda-beda sikit. Tu balik tutup clear sekeliling. Mana tutup sekeliling dah, tak ada lubang dah takut sekeliling dia tu. Kecuali di atas ngendai dah ada lubang lagi. Lubang kalau mana angin pun tak masuk lah, tak nak masuk lah angin. Sebab ni kata ada angin kawasan tu. Lepas tu kebun lah. Goya pagar lebih kurang gitu kan, kebun kawak duri biasa tu lah. Lepas tu siap dah tiga suku, 3.30 baru balik mari sini. Mandi sembahyang asar, sembahyang lohor. Lepas tu relax main Facebook tu. Terus sembahyang asar baru balik. Sembahyang asar dalam pukul 5.40 ni baru sembahyang asar. Lepas tu duduk kali ngedit gambar. Adik gambar tu kena 2 minit Azad baru ada kesempatan untuk buat video ni. Dari report okey, saya sekadar itu aja untuk sesi video. Baik. Hari ni saya dapat gaji minggu lepas. Tak bagi lagi time pun ni saya dapat ada 200 lebih lah. Gak kerja pun je tak menentu kan. Pukul 9 kadang-kadang pukul 10, 9.10. Ada pukul 9 kadang-kadang kebelah kadang-kadang masuk kerja. Okay. Moga tak ada di mana kerja dengan ni. Hari ni. Atau ke baru ni. Sakit mata kat ni. Salah kita tengok happy wedding ni. Okey, saya sekadar saja untuk tu. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti. Okey, sekadar saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.